Istimewa Guru Penasihat TKRS SK Kampung Tengah, Ustazah Nik Raihan serta 2 murid hebat penerima anugerah kadet lelaki terbaik dan kadet perempuan terbaik peringkat negeri. Untuk episod kita kali ini iaitu cerita di sebalik 2 kadet terbaik. Tahniah ucapkan kepada rakan-rakan atas penganugerahan yang diterima sempena kursus kenaikan pangkat pegawai KRS dan Sarjan TKRS 2025 peringkat negeri Kelantan. Sekarang kita bersama kadet terbaik. Boleh rakan-rakan kenalkan diri? Kita bermula daripada saudara. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azam bin Muhammad Uzaimi, berumur 11 tahun dan daripada kelas 5 Azam. Kalau saudari? Nama saya Aisyah Amani binti Raja Rosmi, berumur 11 tahun dan juga daripada kelas 5 Azam. Baik, terima kasih. Baik, Ustazah, boleh perkenalkan diri sikit dan peranan Ustazah dalam TKRS? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ustazah perkenalkan diri, Ustazah nak ucapkan terima kasih kerana sudi menjemput kami untuk sesi podcast kali ini. Ustazah merupakan Ketua Guru Penasihat TKRS dan Ustazah telah terlibat dengan TKRS selama lebih kurang 4 tahun. Menurut Ustazah, apa yang istimewa tentang guru murid ini sampai boleh jadi kadet terbaik? Bagi Ustazah lah, kedua-dua murid ini iaitu Sarjan TKRS Azam maupun Sarjan TKRS Aisyah, kedua-duanya mempunyai keistimewaan yang tersendiri lah. Bagi Sarjan TKRS Azam, beliau seorang yang sangat kuat berusaha, walaupun beliau bukanlah merupakan sewaktu pemilihan bukan merupakan ranking yang pertama, mungkin ranking yang ketiga atau keempat, tetapi semasa sesi latihan memang kesungguhan itu nampak lebih jelas. Beliau sanggup berlatih di rumah, sanggup pinjam peralatan, contohnya kain anduh, berlatih bersama-sama dengan ibu bapa di rumah. Dan bagi Sarjan TKRS Aisyah pula, beliau juga mempunyai semangat yang sangat tinggi. Semasa Ustazah buat pemilihan, beliau telah pun menunjukkan minat dan beliau sendiri bertanya pada Ustazah, "Ustazah, macam mana cara saya untuk saya menjadi peserta terbaik?" Jadi di situ kita nampak beliau telah pun mempunyai satu azam. Jadi di situlah lahirnya kesungguhan. Kalau dari segi latihan TKRS yang paling mencabar tapi paling seronok, saudara Azam? Bagi saya, latihan TKRS yang paling mencabar tetapi juga paling seronok adalah kawat kaki. Saudari Aisyah? Aktiviti yang paling mencabar dan juga seronok bagi saya ialah merentas desa, kerana ianya susah dan membuat saya letih, tetapi membuat saya mengenali jalan-jalan baru. Ustazah, apa yang paling Ustazah suka bila melatih murid TKRS? Bila melatih murid TKRS ni, apa yang Ustazah paling suka ialah kebersamaan ataupun kerjasama yang ditunjukkan oleh guru-guru TKRS, guru besar sendiri yang sanggup turun bersama-sama dengan kami sewaktu latihan, dan juga semangat yang ditunjukkan oleh anak-anak TKRS. Sebenarnya kita telah menghantar 7 orang peserta untuk program ini, tetapi masih lagi ramai murid sebenarnya yang berminat, tetapi disebabkan tempat yang terhad, jadi kita cuma menghantar 7 orang sahajalah. Apa satu cabaran utama melatih mereka? Cabaran, sebenarnya banyaklah cabaran yang Ustazah hadapi. Pertama sekali kekangan masa lah. Kekangan masa ni mungkin kita terpaksa melatih, mungkin murid-murid lain dah balik, kita terpaksa stay back untuk berlatih, tetapi Alhamdulillah kita dah buat yang terbaik dan kita dah dapat keputusan yang terbaik. Kalau boleh Ustazah kongsikan, apakah rahsia utama kejayaan ini?
rahsia kejayaan ini, dan alhamdulillah kita telah pun sampai ke tahap ini. Sebenarnya ia bukanlah satu pencapaian yang mudah, tetapi ia memerlukan satu usaha. Yang paling penting di sini ialah usaha. Walaupun macam ustazah sendiri, ustazah belajar daripada zero, dan anak-anak pun ustazah rasa, Sarjan Azam pun, Sarjan Ansyah pun sebelum ni semasa di tahun 4 mungkin kuranglah pendedahan, tapi bila di darjah 5, bila kita kata ada program seperti ini, mereka berusaha dengan bersungguh-sungguh. Oh, begitu. Bila tahu nak anugerah ni, apa perasaan rakan-rakan masa itu? Saudara Azam? Perasaan saya merasa sangat gembira, teruja dan terkejut dalam masa yang sama. Saudari Aisyah? Perasaan saya sama seperti Azam. Saya tidak menyangka yang saya akan memperolehkan anugerah ini. Kalaulah diberi satu perkataan untuk menggambarkan 3RS, apakah perkataannya, Ustazah? Semangat. Saudara Azam? Berdisiplin. Kalau saudari Aisyah? Berwawasan. Baik, terima kasih segala. Apa harapan Ustazah untuk pasukan 3RS SK Kampung Tengah pada masa akan datang? Baik, pada masa akan datang, Ustazah berharap lebih ramai lagi kita dapat melahirkan kadet-kadet yang berkualiti, dan insya-Allah kita akan cuba yang terbaik. Dan apa harapan rakan-rakan untuk diri sendiri dan rakan-rakan 3RS? Saudara Azam? Harapan saya untuk diri saya dan rakan-rakan saya yang lain, semoga kami boleh menjadi murid 3RS yang lebih cemerlang dan berdisiplin pada masa akan datang. Kalau saudari Aisyah? Harapan saya kepada diri sendiri dan juga rakan-rakan 3RS, semoga kami dapat berjaya sama-sama. Terima kasih Ustazah dan rakan-rakan atas perkongsian yang sangat menarik. Semoga memberi inspirasi kepada semua. Itu sahaja podcast TPKT kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di episod akan datang. TPKT Maju Jaya.